Akhirnya Aiman terselamat dari cucuk insulin. Bacaan gula Aiman turun habis ke 5.2 tak sampai seminggu. Aku tak percaya. Selepas bertahun-tahun derita dengan kencing manis, aku jumpa jalan yang pantas dan selamat untuk kembali sihat. Nama aku Aiman, 34 tahun, ayah kepada seorang anak kecil yang masih perlukan aku. Aku tak pernah bayangkan pada usia muda macam ni, aku boleh terkena penyakit kronik yang meragut kebahagiaan hidup aku. Dulu aku sihat. Aku tak rasa ada masalah besar walaupun gaya hidup aku macam biasa je. Banyak kerja outstation, banyak makan kat luar, banyak minum air manis macam isotonik sebab konon-konon bagi tenaga. Tapi semua berubah bila masuk umur 30. Badan aku mula bagi petanda yang aku abaikan. Kebas kaki dan tangan, mata makin kabur. Kerap bangun malam sebab nak terkencing. Aku masih tak peduli. Aku fikir, biasalah, penat kerja kot. Tapi aku silap. Masalah tu makin lama makin serius. Sampai satu tahap, hubungan aku dengan isteri aku sendiri terjejas. Aku rasa macam gagal sebagai suami. Kemuncak penderitaan aku, masa aku kena bisul kat kaki. Mula-mula aku ingat benda kecil je. Tapi bila buat check up penuh, doktor terkejut tengok bacaan gula aku 26.5. Doktor bagi amaran, Encik Aiman, kalau tak jaga, Encik mungkin kena cucuk insulin seumur hidup. Korang tahu tak rasa macam mana bila dengar ayat tu? Rasa dunia gelap. Aku bayangkan diri aku bergantung pada jarum dan ubat sampai tua. Aku bayangkan anak aku tengok aku tak mampu buat apa-apa. Lepas tu doktor cakap lagi, kencing manis ni bukan main-main encik. Kalau tak jaga, boleh hilang kaki, hilang penglihatan atau nyawa. Aku balik rumah hari tu termenung depan cermin. Aku tengok diri aku. Aku rasa malu. Aku rasa kecewa. Aku tanya diri aku, macam ni ke aku nak teruskan hidup? Aku cuba macam-macam lepas tu. Pantang makan, makan ubat hospital, try suplemen lain. Tapi semuanya tak berhasil. Stres aku makin teruk sampai aku rasa nak putus asa. Tapi aku terfikir, takkan aku nak menyerah. Takkan aku nak biar anak bini aku hilang tempat bergantung. Aku mula buat research sendiri. Aku Google, aku tengok YouTube, aku baca buku, aku rujuk kajian universiti. Aku tak nak main cuba-cuba lagi. Aku nak tahu sebab sebenar kenapa gula aku susah nak turun. Lepas berminggu-minggu cari jawapan, aku jumpa satu kajian dari Universiti Putra Malaysia. Dalam jurnal tu, doktor jelaskan, puncanya pankreas aku dah rosak. Pankreas aku tak mampu hasilkan insulin yang cukup untuk serap gula dalam darah. Jadi walaupun aku pantang makan, gula tetap tinggi. Masa tu baru aku faham, kalau aku nak turunkan gula, aku kena pulihkan pankreas dulu. Dalam kajian yang sama, doktor syorkan satu bahan semula jadi yang boleh bantu pulihkan pankreas dan hasilkan insulin semula. Bahan tu ialah akar legi. Masalahnya, macam mana nak dapatkan akar legi? Aku cari punya cari, akhirnya aku jumpa satu produk yang dah proses akar legi ni jadi kapsul siap guna. Nama produk ni Kapsul Aman. Apa yang berlaku lepas aku cuba? Aku takkan lupa. Lepas seminggu, bacaan gula aku jatuh dari 26.5 ke 15.1. Aku rasa macam dapat hidup baru. Kebas-kebas hilang. Mata aku makin terang. Lepas 3 minggu, bacaan gula aku dah stabil bawah 5. Doktor sendiri terkejut tengok perubahan aku. 3 perkara yang berubah dalam hidup aku. Pertama, aku bebas dari kencing manis. Bacaan gula normal, tak perlu insulin lagi. Kedua, hubungan aku dengan isteri kembali bahagia. Dia cakap aku kembali nampak muda. Dan ketiga, aku rasa lebih kuat dan bersemangat. Aku dah boleh main dengan anak aku tanpa rasa letih. Aku kongsi cerita ni sebab aku tahu ramai kat luar sana yang lalui benda sama. Kalau korang ada kencing manis, aku faham rasa seksa tu. Aku faham rasa kecewa tu. Tapi aku nak cakap, jangan pernah putus asa. Aku syorkan korang cuba Kapsul Aman. Ambil 2 botol terus. Ini ikhtiar kita. InsyaAllah. Klik link kat bawah ni untuk tahu lebih lanjut. Jangan tunggu sampai terlambat macam aku dulu.